tanam ni daripada biji benih, tak adalah susah sangat. Ini adalah hasil pokok aku yang aku tanam sebelum ni. Banyak pula semuanya. Kangkung. Ini yang kangkung ni dah pernah tuai, nampak tak? Yes. Kangkung ni dah pernah tuai satu kali sebelum ni. Ni yang pertama kali. Daun dia agak halus. Jadi lepas tuai, yang aku nampak daun dia macam ni lah. Dia jadi gemuk sikit. Kangkung yang aku tanam ni ada beberapa batch. Yang ni batch yang satu. Yang itu batch yang kedua. Yang ni batch yang ketiga. Ini cantik sikit lah. Nampak tersusun kan. Ada batas-batas je. Asalnya kawasan ni semua berumput. Penuh dengan rumput lalang yang macam tu kan. So aku cangkul, aku buang semua. Tak sangka pula aku yang ni, aku taklah jaga sangat. Pokok ni dalam seminggu sekali je. Memang seminggu sekali. Hujung minggu je aku siram. So hari lain aku tak siram. Seminggu sekali je aku siram pun boleh hidup. Yang penting kena letak baja. Kan macam ni. Nampak? Yang hitam-hitam ni aku letak baja organik. Baja yang aku letak. So 2 minggu sekali aku tabur baja, aku siram, boleh hidup. Mungkin pokok kangkung ni dia lasak kot, mudah ni hidup. Pada asalnya sini, belah sini dengan sini semua penuh dengan lalang. Kira the whole stretch ni penuh dengan lalang. Kan? Daripada kosong macam ni, aku cubalah tanam, dapat juga hasil kan. Yang ini aku belum decide lagi nak tanam apa. Mungkin aku nak semaikan rumput. Rumput ni aku tanam daripada benih tau. Pada mulanya aku tanam tu, tak tahulah, tak sangkalah boleh hidup kan. Tak expect dia boleh hidup sebabnya tanah ni nampak kan terlalu keras dan kering. Jadi aku cambah je segala benih yang ada dalam paket tu. Aku cambah je dalam ni. 2 minggu ke 3 minggu jugalah baru nampak anak-anak rumput ni dah mula keluar. So mungkin aku cambah nantilah kat situ bagi penuhkan dengan rumput. Kalau tak nanti mulalah lalang keluar kat sini kan. Nak bersihkan lalang tu payah. Hujung minggu kita kena weed. Kena buang lah segala-gala lalang. Lagi satu yang aku cuba tanam dalam pasu. Pasu ni bawah ni ada air. Dia ada water level kat situ. Mudah untuk jaga dalam 2 minggu. Tak isi air tak ada masalah. Sebab pasu ni boleh tahan dalam 2 minggu lah. Untuk air yang di bawah takungan ni. Ini pun pokok kangkung dah pernah tuai satu kali. So dia cepat je tumbuh balik. Yang ini pokok, aku rasa pokok lettuce kot. Ya lettuce. Yang ini aku guna tanah kompos, tanah hitam ni. Okay. Yang ini pula aku ambil dari sekeliling rumah je. Cuma aku ada letak baja. Aku letak baja, nanti aku share gambar baja tu lah. Yang ni tanah biasa, yang ni tanah kompos. Sebab sebelum aku pernah tanam dalam kokopit. Aku gunakan kokopit untuk kangkung. Tapi end up-nya tak berapa bagus. Dia jadi macam ni, dia halus. Walaupun dia cepat tumbuh, dia panjang tapi dia halus. Rasanya dia tetap kena guna tanah juga. So baru dia hidup segar macam ni lah. Tak pun dia lebar. Kalau tak, dia akan jadi halus saja macam ni. Yang tadi tu, dua tadi tu, semua datang dari benih pokok ni lah. Benih kangkung ni. Yang tadi aku tanam dalam pasu tu adalah lettuce.
Untuk projek seterusnya, aku nak tanam ini sawi, kacang botol dengan pakcoy. Tiga ni untuk next project. Tapi ini mungkin aku nak tanam di dalam planter box supaya aku boleh letak tanah-tanah tanah-tanah kompos tadi lah. So ini adalah pokok yang menjala, jadi kita kena beli besi untuk pokok ni menjala. Untuk baju, aku kena beli baju ni, baju NPK 521. Ini yang baju yang aku tabur tadi lah, tabur dekat semua pokok tu. Dan satu lagi yang ni, baju ini aku beli dekat nursery. Satu beg ni 12, satu beg RM12. Yang ni aku beli dekat ambil ke tak silap aku. Bau dia agak kuat sikit lah. So aku taburkan je dua-dua ni. Yang penting baju kan, bagi dia sihat. Oh lupa, satu lagi aku letak yang ini, baja fosfat. Selepas tu mana letak, lepas gali lubang untuk tanam pokok, aku akan tabur baja fosfat. Lepas tu aku akan tuang air ni pengaktif tanah. So aku akan tuang satu botol air yang dicampur dengan pengaktif tanah ni untuk bagi kesuburan lah dekat tanah tu kan. Ini macam arang lah, aku tak tahu, mungkin arang ke. Dia satu scoop ni, satu scoop untuk 1.5 liter air. So, aku akan curah ni. Lepas tu aku akan letak baja tanah kompos, dan lepas tu aku tabur ni. Dan juga ini sekali lagi dekat belah atas pokok. Mana-mana baja lah, ini ataupun ni. Sebab ni aku beli dulu. Lepas tu aku pergi nursery, aku jumpa baja ni. Excited, nampak macam meyakinkan je kan. Meyakinkan, so aku belilah satu lagi. So nanti kita tengoklah apa hasil kejadian pokok-pokok tu. Okay, bye.